Assalamualaikum, daripada Nur Permai. Nampak berawan semalam sedikit hujan. Hari ni saya banyak nak buat JD saya ni. Dia mengemas laman antaranya lah. Bila laman luas ni memang penat lah kena kemas sebab kita tak ada gardener. But my focus of this video today memang kecewa lah. Tengok pokok mati, pokok rambutan mati. Oh, so sad. Tapi apa-apa pun kita nak pegang atas apa yang menjadi untuk terus jadi kekuatan kita. So antara yang menjadi adalah projek tanaman tingkap. Di tepi tingkap. Saya shoot daripada tingkap rumah saya. So boleh hulur tangan je kalau nak petik. Dan mungkin kita boleh zoom sedikit. Nampak bendi. Bendi yang sedang mungkin hari ni ataupun esok kita boleh collect lagi. And almost every day. Walaupun tak adalah banyak pun. Yang ni sebenarnya yang setumpuk ni saya bukan tanam pun, saya tercicir biji dia dalam rumput. And so rahsia kepada tumbuhan tepi tingkap yang menjadi adalah it's just near to my kitchen sink. Sorry saya tak shoot sebab dia masih sangat messy pagi ni. Saya baru lepas buat kerja. And all the liquid yang tak berminyak saya akan letak di sinilah. Dan daun-daun sisa-sisa saya lambatkan saja kat situ. Yang ni adalah yang tak berbau lah. Macam contoh kulit bawang, daun serai, daun ubi kayu yang sisa-sisa dapur yang tak berbau saya lambatkan di sini sebagai sungkupan. So bila kita siram, dia moisture to retain. So itu adalah secret yang sukses lah. Yang ni memang dapat tender living care because it's just situated next to my kitchen sink, tempat saya masak. Jadi hari ni saya akan, nampak tak? That green grass is near to the wetland. Saya akan buat aliran daripada wetland tu untuk saya develop jadi kawasan pertanian lah. Natural planting is as usual concept. Cuma dia lebih stress up bila musim kemarau ni. Look at dia. Biasa hijau kan cantik je. Bila dah coklat-coklat dan ada pokok-pokok mati ni, kita sedih dan rasa kena buat sesuatu. So selamat bekerja. That's the activity for today daripada Nur Permai.